bahawa rata-rata IQ orang Indonesia menurun daripada 109 kepada 78. Dan juga dalam kenyataan beliau menyatakan bahawa jika kurang lagi 8, paras IQ rakyat Indonesia akan sama dengan gorila. Rakyat Malaysia yang mengidap sakit mental ni adalah dalam 1000 orang, seorang sakit mental. Di mana penduduknya tertinggi mengalami masalah kemurungan dan juga anxiety. Halo sahabat, Pakcik Malaysia ini bongkar kebusukan Malaysia di Asia. Yuk kita lihat videonya. Pakcik Malaides belak-belakan bongkar busuknya suku Malaides. Oh iya guys, sebagian rakyat Malaysia kerap kali menghina Indonesia, dikit-dikit orang Indonesia. Apapun hinaan mereka terhadap orang Indonesia, Indonesia masih punya etika sopan dan santun. Buat apa punya IQ tinggi tapi no prestasi, dan buat apa IQ tinggi tapi tak punya etika? Itulah Malaides tukang tipu dan tukang klaim. Sebenarnya mereka iri dengki sama Indonesia. Indonesia selalu direndahkan tapi berprestasi di luar negeri. Mari kita lihat kelakuan asli orang Malaides. Nih videonya. Bahawa rata-rata IQ orang Indonesia menurun daripada 109 kepada 78. Dan juga dalam kenyataan beliau menyatakan bahawa jika kurang lagi 8, paras IQ rakyat Indonesia akan sama dengan gorila. Oh my god, seriously? Ini bukan hal yang boleh kita buat gelak tawa, menertawakan jiran kita dan sebagainya. Tetapi aku pandang isu ni sebagai isu yang sangat-sangat perlu diberi perhatian dan penekanan terhadap pendidikan sebenarnya. Aku tak nak sentuh isu tentang pendidikan di Indonesia, tetapi kita lihat sahaja pendidikan di Malaysia. Alhamdulillah, kerajaan kita menerapkan pendidikan daripada sejak kecil sehingga habis sekolah menengah. Pendidikan juga diberi secara percuma, di mana kerajaan banyak menanggung perbelanjaan untuk pendidikan. Kita sebagai rakyat Malaysia seharusnya beruntung dan harus rasa bersyukur sebab kita duduk dekat Malaysia. So kita dapat banyak benda manfaat daripada kerajaan yang diberikan kepada kita, terutama daripada kesihatan, pelajaran dan sebagainya. Jadi terus terang aku kata, aku bangga sebagai rakyat Malaysia dan anak Malaysia. Kepada jiran kita Indonesia, semoga urusan dipermudahkan. Dan pesanan aku, IQ tu sangat penting sebab apa? Itu menunjukkan taraf pendidikan kita di mana di mata dunia. Baik, Assalamualaikum. Semuanya salah Cina. Kalah dalam pilihan raya Cina, tak menang Cina, jatuh motor Cina, tak boleh beli televisyen Cina. Semuanya Cina dalam negara kita. Nak pindah kerajaan, tebuk atap, alih atap, tukar atap baru, semua atap. Saya menyuarakan. Buka hati lah nak cakap apa. Yang berhormat Pendang ni apa? Ni sakit jiwa. Masalah sakit jiwa ni. Sakit jiwa, tak ada akal. Ni kita kena hantar. Jahat ni. Kalau jangan punya tuduh orang macam-macam ni. Ni orang jahat ni. Orang jahat. Kamu yang jahat. Kamu yang kacau. Kamu yang kacau. Jahat. Yang sokong cakap sokong. Tak payah tansi speaker, saya je. Yang sokong cakap sokong. Sekian tansi speaker. Sekian wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Arau kalah tumpas. Saya tak tahu lagi apa lagi saya nak cakap tentang bangsa saya ni yang begitu pemalas. Malah. Kalau kecam orang kat media sosial, hampa lah paling hebat di dunia. Sampai Yahudi pun boleh tutup media sosial dia sebab dengan netizen orang Melayu. Saya tak tahu lagi macam mana saya nak cakap. Jangan jawab dengan saya tak tahu. Tapi kalau kecam orang, hampa tahu. Tapi bila suruh buat adan, hampa tak tahu. Letih dengan bangsa saya yang pemalas. Kenapa you rasa orang Melayu ni kebanyakannya gagal dalam perniagaan? Cara mereka mungkin tak betul lah. Melayu ni mereka malas, tak ada pandangan yang jauh, tidak sanggup bersusah payah. Dari dulu kerajaan memberi bantuan banyak. Keinginan untuk menaik taraf tu tak begitu bersemangat. Dia selesa di comfort zone. Dia dah say lah, dia bumi putra privilege lah. Orang Malaysia pun bak komen dekat media sosial ni memang kuajar sangat lah kadang-kadang. Kadang-kadang orang Malaysia ni dekat media sosial bila dia baik, baik sangat-sangat baik. Tapi bila jahat memang kejam sangat.
Tengok video trend Aisyah, trend apa entah wadidah apa, joget apa entah yang dekat Indonesia, yang pelajar sekolah menengah dekat Indonesia dia buat masa perpisahan tu, video joget-joget tu. Cuba buka komen dia, orang Malaysia. Oh, selamat datang kilang kat Malaysia. Oh, joget-joget pun lepas tu jadi pembantu rumah dekat Malaysia. Joget-joget pun jadi kuli dekat Malaysia. Bayangkan kalau orang lain, negara lain tengok video-video yang anak-anak kita buat dekat Malaysia ni, lepas tu dia cakap macam tu. Bayangkan perasaan dia macam mana. Kita tak fikir langsung, itu masa depan negara dia, anak-anak orang tu. Kau cakap orang bajingan, itulah dia denial syndrome. Kau tak terima orang ungkapkan fakta, itulah dia denial syndrome. Oke sahabat, Pak Cik dari Malaysia ini belak-belakan bongkar busuknya suku Malaysia ini. Sebagai rakyat Malaysia ini seringkali menghina Indonesia. Apapun hinaan mereka terhadap orang-orang Indonesia, Indonesia masih memiliki rasa sabar dan masih punya etika sopan dan santun dibandingkan Malaysia ini yang sering yang tidak punya etika ini. Harimau agam. Kamu faham tak maksud denial syndrome tu apa? Aku ajak kamu masuk ke room aku, berbahas dengan ilmiah. Kamu kemukakan bukti, kamu kemukakan data, kamu kemukakan fakta untuk kita berbahas secara ilmiah, secara betul untuk mencari titik persamaan. Tapi bila aku buat live, dah janji jam 4 waktu Malaysia, jam 3 waktu Indonesia, kenapa kamu tak muncul? Kenapa kamu takut? Aku bagi tahu kamu, kalau kamu takut, aku gelarkan kamu. Kalau kamu takut, kamu bajingan. Kalau kamu tak berani, kamu tak bajingan lah, bajingan. Sekarang ni kamu tak berani, kamu bajingan. Sekian. Leta, stop panggil aku akak. Aku bukan akak kau. Masalah mental, masalah kesihatan mental dalam kalangan pelajar sekolah dan mahasiswa institusi pengajian tinggi yang melibatkan kumpulan umur kanak-kanak, remaja serta belia menunjukkan peningkatan Now, according to the most recent National Health and Mobility Survey, 1 million Malaysians aged 15 and above are suffering from depression, with half of them harboring thoughts of self-harm or thinking they were, quote, better off dead, unquote. Sebenarnya ya fenomena seperti ini yang belakangan ini kita lihat bagaimana banyak yang orang kalap di Malaides itu ketika kita menyampaikan realitas mereka. Itu penjelasan dari Majelis Keselamatan Negara mereka ini menjelaskan semuanya sebenarnya ya, bahwa memang mereka itu mengalami masalah ya. Mereka itu bukan seperti orang normal biasanya. Makanya mereka itu mengalami gangguan jiwa gitu. Makanya saya selalu katakan, kita nggak perlu tersinggung dengan apapun mereka katakan gitu ya. Mereka edit kayak foto kita, entah mereka maki-maki begitu, karena memang mereka ini mengalami gangguan kejiwaan. Bagi menangani peningkatan isu kesihatan mental, Kementerian Kesihatan Malaysia KKM mengambil beberapa inisiatif, antaranya mewujudkan pusat kecemerlangan kesihatan mental kebangsaan dan membangunkan pelan tindakan kesihatan mental kanak-kanak dan remaja. Timbalan Menteri Kesihatan berkata ini langkah lain termasuk menyediakan perkhidmatan talian bantuan krisis kesihatan mental iaitu talian HEAL 15555 Help with Empathy and Love. Jangan main-main ya. Sebelum tahun 2000, rakyat Malaysia yang mengidap sakit mental ni adalah dalam 1000 orang, seorang sakit mental. Sebelum tahun 2000. Masuk aja tahun 2000, setiap 10 orang, seorang sakit mental. Sebelum PKP, 29.6% rakyat Malaysia sakit mental. Maknanya setiap 3 orang seorang sakit mental. Cuba kira berapa ramai. Kebanyakannya berpunca dengan IG, Facebook, Telegram, WhatsApp. Sebab apa? Masing-masing berebut nak mencari perhatian. Dia akan boleh rasa bengang kalau orang tak like posting dia. Kenapa ada yang mengalami sakit mental tetapi dia tidak mengaku, malah menafikan? Pertamanya, sebab keengganan mereka untuk mendapatkan bantuan atau perawatan.
Itu sebabnya dia tidak mengaku. Dalam pada itu, seramai 424,000 kanak-kanak di negara ini dikesan mengalami kesihatan mental sepanjang tahun lalu. Angka itu berdasarkan tinjauan kebangsaan. Pada bulan Mac yang lalu, Yang Berhormat Menteri Kesihatan telah mengumumkan beberapa negeri di mana penduduknya tertinggi mengalami masalah kemurungan dan juga anxiety. Saringan telah dilakukan dengan mengambil sebanyak 336,900 responden dan ini adalah top 5 negeri yang tertinggi mengalami masalah kemurungan dan juga anxiety. Negeri yang paling tertinggi di tempat yang pertama adalah wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, diikuti dengan Putrajaya, seterusnya Negeri Sembilan, Perlis, Sabah dan juga Melaka. Antara penyumbang masalah ini terjadi adalah antaranya disebabkan oleh kos sara hidup yang tinggi, miskin bandar dan juga masalah perhubungan di antara ibu bapa dan juga rakan sebaya. Oke, gini sahabat. Persepsi bahwa warga Malaysia menghina Indonesia berakar dari beberapa faktor seperti stereotip negatif yang dipicu oleh liputan media mereka tentang pekerja Indonesia yang bekerja di Malaysia ini, serta klaim budaya yang dianggap sebagai penghinaan. Selain itu, ada juga konflik histori dan perselisihan batas wilayah yang telah lama terjadi antara kedua negara ini, yakni Indonesia dan Malaysia.